Jelas tak? Contohlah, contoh air laut. Air laut yang ada kat luar, Ustaz ambil cawan, ambil air. Ada tak air laut? Sama tak air laut yang ada dalam cawan dengan air laut kat luar? Sama kan? Nak digelarkan apa? Sebahagian daripada air laut. Maka Nur Ilahi dan Nur Muhammad tu, walaupun nama dia ada dua, iaitu Nur Ilahi dan Nur Muhammad, tapi hakikat dia Nur Muhammad tu adalah dirinya Allah. Jazamkan betul-betul, rupanya Nur Muhammad tu adalah kenyataan Allah. Jelas? Dan Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai Muhammad, tidak aku jadikan kau tidak ada alam dan sebagainya. Betul tak? Pernah dengar kan? Kita faham Nabi Muhammad, sedangkan yang diceritakan bukan Nabi Muhammad, diceritakan adalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ni telah meliputi pada alam dan telah meliputi pada segala-galanya, termasuklah diri kita di insan. Rupanya kita dengan Nur Muhammad ni sebenarnya kitalah Nur Muhammad. Faham tak? Kitalah Nur Muhammad. Sebab apa? Kita ni dengan Nur Muhammad, kita jazamkan betul-betul, akulah Nur Muhammad, kamulah Nur Muhammad. Sebab apa? Semua ni adalah Nur Muhammad. Jadi Allah dengan Nur Muhammad tak pernah berpisah. Tapi kita tertembok dengan kefahaman kita nampak Allah tu jauh, padahal Allah tu tak pernah berpisah. Sebab tu awal-awal penciptaan Nabi Adam tengok kalimah la ilaha illallah Rasulullah dia seiring tu tak? Sebab Nabi Adam pada peringkat awal pun tidak mengenali Nur Muhammad tu adalah diri dia, sehingga dia beritahu bahawa dia adalah Nur Muhammad juga. Faham tak? Allah dan Muhammad dia tidak pernah berpisah. So jadi jazamkan betul-betul, rupanya kita ni Nur Muhammad. Kata ulama, orang yang kenal diri dia Nur Muhammad, orang yang dah mengenal dan memahami diri dia Nur Muhammad, Allah haramkan api neraka menjamah diri dia. Sebab apa Allah mengharamkan api neraka jamah diri dia? Sebab api neraka tu pun Nur Muhammad, syurga tu pun Nur Muhammad. Faham tak? Semua asal daripada Nur Muhammad. Ustaz tak nak cerita panjang lah. Ustaz nak bagi faham lah. Alam, api neraka, syurga, iblis, syaitan, jin, semua Nur Muhammad. Ihsan Nur Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Kita bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu kezahiran. Nabi Muhammad, zahir dia Nabi Muhammad, batin dia Nur Muhammad. Kita nama kita Luqman, zahir kita Luqman, batin kita Nur Muhammad. Faham tak? Kan? Maka dekat situ kita jazamkan balik. Tadi Ustaz kata Nur Muhammad tu adalah kenyataan Allah kan? Rupanya kita pun bahagian daripada dirinya Allah. Nampak?